Kita nak banyak. Kalau isu Zamri Vinod, penganut Hindu boleh buat 900 report. Takkanlah isu sebesar ini untuk mempertahankan raja kita, mempertahankan kedaulatan tanah air kita. Report sikit sangat. Bansat punya Melayu, cakap pandai. Jadi kali ini kita tak mau jadi munafik. Faham? Alah-alah nak berjuang, biar sampai ke hujungnya. Faham? Takbir! 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 Terus kita bersama-sama pada hari ini bagi mengambil roh perjuangan pahlawan Pahang. Tok Gajah, Tok Bahman, Mat Kilau. Ya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Seinci penjajah rampas tanah, mereka dah bangkit menggadaikan darah dan nyawa mereka. Kita bukan seinci, ratusan ribu tanah-tanah dah dirampas, berada di tangan orang. Tapi mana pahlawan-pahlawan ni? Mana darah-darah tok nenek kita yang hebat-hebat ni? Ke menarah, kalau bangsa sendiri buat, memang ke dalam dah. Tapi kerana bangsa ni agak, bangsa apa yang baka-baka puak ni yang jadi istimewa sangat pun saya tak faham. Seolah-olah ni dikatakan kebal. Saya ingat kalau, tak tahulah kebal ni. Kalau kebal ni, tembak tak lut. Tapi kita tak nampak pun kebal tu. Tapi sebenarnya penakut. Bukan kebal. Sebab orang yang buat kerja kita adalah orang yang menjaga, yang penakut. Jadi kita lah yang kena bangkit. Kalau yang diberi amanah menjaga negeri ni, menjaga tanah air ni, gagal menjalankan tanggungjawab sehingga mengecewakan kepada Luli Tuanku Sultan, maka kita rakyat marhain ini, tapi iman kita kuat. Hubbul watan minal iman. Cinta pada tanah air itu sebahagian daripada iman. Maka atas dasar iman, tuan-tuan datang dari jauh, usuk, balik datang ke Raut ini. Dari kami ni daripada 2019. Naik turun mahkamah. Sampai ke istana. Turun lagi. Baru ulang alik dah 5-6 tahun. Sampailah ke operasi kita kali ini. Jadi sebab itu tebal lah. Kalau nak cerita file ni pun dah tebal. Okay? Jadi oleh kerana itu, kali ini kita sedang berhari raya sebenarnya. Lepas tu saya cakap ke balai semalam, patutnya ada kuih raya. Kan? Bukan hanya report buta gitu je. Sebab kita nak tolong pasukan keselamatan, UPNP, unit penguatkuasa negeri Pahang untuk membantu mereka. Bukan senang ni. Tanah ni banyak yang ini baru dicalik ni. Belum lagi kat Gunung Benong tu. 12,000 ekar. Belum lagi di daerah-daerah lain. Banyak lagi. Jadi kalau tengok setakat 150 tak cukup. Oleh tu kalau kita tengok mereka hanya dikepung dan dimaki oleh samseng penceroboh ni. Jadi sebab itu kita rasa sebagai jiwa kita yang taat pada Tuanku Sultan kita, yang kita sebagai rakyat pribumi Pahang, cinta tanah air kita, yang kita sebagai solidariti kepada sesama saudara seagama kita untuk mempertahankan tanah air ini, kita datang bersama-sama pada hari ini. Walaupun masing-masing ada kerja, sibuk berhari raya, tapi kita jalankan juga tanggungjawab di mana pada pagi semalam dan sebelum ini pun tim GP Pangah, GMPN, Pakeda, berapa 4 NGO yang awal kita dah buat report, kita dah arahkan, dan mulai pada semalam pun Tok Cindai semalam dah pimpin angkatan dia di IPD Temeloh, Bentong, Raut, Lipis. Terima kasih. Dan malam tadi pun saya sampai pukul 12, 4 laporan kita dah buat. Kemudian diikuti oleh teman-teman lagi yang lain. Saya ingat sekarang sudah ada berpuluh-puluh laporan dah dibuat. Dan sekarang ni laporan sedang berjalan di IPD Raub. Dan bukan hanya di IPD Raub, kita beri arahan kepada semua NGO-NGO kita yang berada di setiap daerah dalam negeri Pahang. Habis kerja, tak ada alasan kerja. Tak ada alasan kerja. Tuan-tuan yang dah berbai'ah terutama sekali, jangan guna alasan kerja. Masa ada, petang karang ada masa, malam karang ada masa. Tolong kumpul, pergi ke daerah IPD masing-masing, buat report.